Okey, untuk pengetahuan korang, video yang ini adalah video pasal Metro Royale punya mode yang diberikan nama sebagai Survival Drop Mode. Benda ni adalah special game mode dalam Metro Royale. Dalam Survival Drop mode ni ada airdrop dan circle, sama macam klasik. Beza utamanya adalah, okey, kalau kat klasik airdrop kau boleh dapat barang untuk kau tembak dan barang tu power kan. Tapi dekat sini airdrop yang datang dalam Metro Royale adalah barang-barang mahal. 3 kali je airdrop akan keluar dalam game, dan setiap tier airdrop ada perbezaan barang yang korang akan dapat. First tier airdrop barang dia biasa-biasa je, dia tak terlalu mahal tapi sesuai untuk permulaan. Second tier airdrop ada peluang untuk dapatkan barang tier merah. Sekali lagi, tak terlalu mahal tapi barang merah ni lagi mahal daripada barang biasa. Third tier airdrop yang ketiga ini memang confirm paling berbaloi. Dia banyak gila barang mahal dan korang confirm akan dapatkan golden ticket. Apa function golden ticket ni? Seperti yang ditanyakan oleh dia ni, bila kau guna golden ticket, kau wajib dapat 2 item merah, item rare yang bernilai tinggi gila, dan juga 1 item random. Item random ni boleh jadi barang berguna ataupun barang rare. Bagi aku, kalau orang yang nak berpindah daripada Battle Royale pergi ke Metro Royale, korang main mode ni. Dia memang debaran dia lain macam waktu nak tunggu airdrop yang terakhir. Woi, memang best. Korang dah cuba ke belum? Cubalah guys. Bye bye.